kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Hari ini kita akan review Bobo Boy musim 3. Yeah! Enjoy. Okey, saya sudah tengok Bobo Boy musim 3 episod 4 dan episod kali ni memang menghiburkan. Episod ini berjaya menggabungkan unsur kelakar, comel dan mendalam dengan kualiti animasi yang semakin memberangsangkan dan penceritaan yang lebih berfokus. Episod ini membuktikan bahawa Bobo Boy bukan sekadar hiburan semata-mata, tapi juga sebuah platform pembelajaran nilai murni yang kreatif. Dari segi penceritaan, episod ini mengambil langkah berani dengan memfokuskan pada karakter Adudu yang ingin menjadi lebih baik. Konsep perubahan karakter ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dibawakan, namun Bobo Boy berjaya mempersembahkannya dengan gaya yang santai, kelakar tetapi menyentuh hati. Walaupun plot utama nampak ringan, Adudu ingin menjadi lebih sopan demi misi amal Bubadi Bako. Namun, konflik dalaman Adudu digarap dengan begitu halus dan penuh humor, menjadikan penonton tidak bosan mengikuti perjalanan watak ini. Kita dapat lihat bagaimana Adudu bergelut antara keinginan untuk bersikap sopan dan tabiat asalnya yang kasar dan meletup-letup. Namun, tidak dapat dinafikan terdapat sedikit perlahan di pertengahan episod, terutamanya sewaktu Adudu berkali-kali cuba praktis bercakap sopan. Tetapi ini sebenarnya membina momentum untuk punchline kelakar di akhir babak. Episod ini sememangnya dipenuhi dengan elemen humor yang menjadi signature Bobo Boy. Setiap lawak dihidangkan dengan timing yang tepat, ekspresi karakter yang over the top dan dialog spontan yang mencuit hati. Apa yang benar-benar membuatkan episod ini istimewa adalah mesej moral yang disampaikan secara halus namun berkesan. Mesej-mesej ini terdapat dalam lagu Bubadi Bako yang dinyanyikan oleh Bobo Boy, Adudu dan Gopal. Antara mesej yang kita boleh dapat adalah perubahan diri memerlukan usaha dan kesabaran, menghormati orang lain penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan akhir sekali, emosi perlu dikawal dengan baik agar tidak menyakitkan hati orang lain. Secara keseluruhannya, Bobo Boy musim 3 episod 4 adalah sebuah episod yang seronok ditonton, padat dengan mesej positif dan dibalut dengan humor yang segar serta animasi yang mempersonakan. Rating saya untuk episod ini adalah 6 out of 10. Walaupun tidak syarat dengan pertarungan epik seperti episod-episod sebelum ni, kekuatan episod ini terletak pada perkembangan karakter, humor berkualiti dan nilai murni yang disampaikan dengan ikhlas. Tak sabar saya untuk tengok apa yang jadi dekat episod yang seterusnya. Itu saja daripada saya. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.